memang susah untuk artis baru. Ya Allah, macam artis baru memang sangat-sangat lah. Kesian kat diorang. Kerja apa-apa kalau dari segi kerja, semua orang kata what's the word I'm looking for, macam checkpoint ya? Macam checkpoint, okay, pengacara dah, post AJL dah, post Biggest Loser Asia dah, DC Channel dah, ASEAN dengan Perdana Menteri dah, semua dah sebenarnya. So kita dah boleh checklist, but I tak pernah nampak checklist masalahnya unless ada yang tanya soalan macam ni. Then I macam lah dah kita kerja kepuasan sewaktu bekerja. So time tu macam kita berlakon on set dengan pelakon lagi seorang tu, kita buat scene tu. Kat situ kita mungkin mengejar perasaan kepuasan tu, macam ini betul-betul menjadi ni, bila orang tengok ni dia akan rasa. Itu yang kita kejar. Bila kita jadi host, kita tengok penonton semua tak adalah macam terlelap, semua macam suka, enjoy, bersorak. Itu yang kita kejar. So kalau nak jawab tu susah, sebab dia bukan kerja something yang macam tangible, dia something yang sangat subjektif. Dan saya rasa kalau kita jadi anak seni, benda tu akan ada selama-lamanya. Perasaan nak menjadikan orang bahagia, nak nampak orang bahagia, nak memberi impact pada kehidupan dengan cara yang positif lah. Kalau dulu kalau ada kontroversi memang tak boleh hidup ya artis, dia macam sangat macam menjatuhkan muka dan sebagainya. Tapi dia berputar sekarang, dia and then it went to the point, kontroversi sekontroversinya kita tengok lah barat, luar negara, Hollywood, lagi kontroversi, lagi teruk, lagi ekstrim, lagi orang kata followers. Tapi sekarang kita tengok balik pada klien dan kepada orang kata macam for example founder dan sebagainya, dan producer dan kawan-kawan media kita, I think everybody starting to come back. Putaran tu lebih kepada mencari benda yang berfaedah ataupun a real substance. Orang tak suka fake kan. So it's coming around again. So zaman beredar, berubah, kita pun melihatlah, maybe because I've got like 29 years of watching, so I dah tengok dah roda tu berputar towards followers, influencers, sensationalism, berbalik kepada education dan perubahan, and then dia berpusing. So we're just going like in circles. It's like fashion. It's hard for me, bukan nak kita nak kesian kat kita ke apa, tapi untuk berputar bersama mengikut apa orang kata trend apa yang boleh jual sekarang sangat susah. So I always say to myself and my husband is there to advise me, my family, my friends, cakap macam mana I nak berubah mengikut apa orang kata, kita kena jual ke cerita macam mana ni kan. Tapi for me I tak boleh buat benda tu. I feel like I would rather be irrelevant than be fake. So that's it. Dan I berpegang pada benda tu dah nak dekat 3 dekad. So alhamdulillah, semua orang ada cara sendiri, marketing sendiri, and that's my approach is stay true to myself. The branding kita. My branding is Irish. My branding is orang Johor, Batu Pahat, Irish. Seorang ibu, seorang pelakon, pengacara, host kanak-kanak dulu, pelakon sekarang, and it's still that. Dan I akan berpegang pada benda tu. Sebab I percaya itulah sebenarnya, itu adalah saya. Terkesan dari segi macam, okay, so sometimes I rasa macam confused pun ada, sebab kita tak tahu apa yang sebenar dan apa yang bukan sebenar di apa orang kata apa nak panggil, how would you call it, like not social media, but yalah social media kan, or di alam maya lah basically. Tapi yang kita tahu, kita siapa kawan kita yang face to face ni, kita tahu ini adalah yang sebenar. So kita tanya dengan orang yang face to face ni, kita adakah benda kita buat ni betul ke, salah ke, dan kita cari kebenaran dengan orang yang sebenar face to face. So selagi orang tak cakap dengan kita to our face, kita tak boleh nak orang kata terkesan sangat. So kena kuat semangat, kena kental sikit. Tapi memang struggle sikit lah, macam dia tak suka kita tu. Tapi bila fikir balik macam taklah, because itu adalah putaran dia. So insyaAllah macam rezeki, it comes. Tak masalah. Kalau tu tak je. Lalu Kak Jo tanya soalan pun macam money je. Sarma, saya ada sesiapa istimewa dalam hidup. Kan? Kita tanya ada boyfriend kan? Ada sesiapa istimewa? Lepas tu kita maybe ada Kak Jo. Lepas tu cara dia tanya pun, and then you ke? Lebih suka kepada yang orang Malaysia, orang Malaysia ke lebih pada barat? Macam tu. Kita pun macam
duduk boleh lah kat macam headline Sarimah Ibrahim memilih jejaka yang ada 2 ciri-cirinya. So, apa benda, tapi tak pernah mengecam. So it's much harsher now. So memang susah untuk artis baru. Ya Allah, macam artis baru memang sangat-sangat lah kesian kat diorang. Because dulu orang nak hantar surat kat kita, dia tak kalah dia nak beli stamp, dia nak menulis, nak memaki hamba kita, lepas tu nak pergi pejabat pos nak hantar, penat kot. By the time dia sampai, by the time dia beli stamp, dia dah insaf. Lepas tu dia macam, aku minum air je lah, kan? Nah, tak payah lah, kan? Tapi sekarang, because it's so fast, dia tak ada masa untuk letak break kot. So it's like, I'm angry, go. But before it's like, I'm ready, tulis, lepas tu kena lipat lah, lepas masuk sampul lah, stand up jalan lah, hantar. By the time saya macam, alah. And then kita nak balas kat mana? Dia dari mana? So dia tak ada, mungkin tak ada the instantaneous macam feedback kan. Nak jumpa Kak Jam kena pergi, naik kereta, bawa kereta I cari dia kan. Pergi syuting kena ada timing, tunggu dekat pagar kan. Kalau tak, mana dia? Mana Kak Jah ya? Bagi security guard, mana dia kan? Semua physical. Sekarang lebih senang orang. Sekarang it's a bit too fast. But it's okay. I mean, you just need to know, macam like I said, you know, but adab is so important. Like, jangan terlebih emosi, jangan kurang ajar, jangan biadab. Itu je. I think kalau you just avoid this kurang ajar, biadab dan terlebih emosi, okay. Pendapat is fine. Constructive feedback is fine. Apa you rasa dengan I rasa, it's okay. You are right, I'm right kot. Ke dua-dua salah. Fine. Tapi kita jangan biadab with each other, kita jaga adab, dan jangan kita fokus pada personal. Okay. It's okay.